Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar semua, geng? Tak tidur? Apa tidur siang? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Tuan Haji Radi Maddin, pengurusi jawatankuasa kepenggunaan belia dan sukan. YB Badrul Bakhtiar, ahli Dewan Undangan Gurun, Timbalan Pengurusi 2 Majlis Sukan Negeri. Yang berhormat Muhammad Amri Wahab. Mak Amri ni ada orang kata ketua pengawas sekolah. Tapi YB dah. Ahli Dewan Undangan Negeri Derga, yang juga ahli jawatankuasa MSN. Encik Muhammad Afiq Faiz Muhammad Rizam Effendi. Tengok nama orang bau-bau panjang sampai habis kertas. Penolong Pengarah Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Kedah, Cik Ibrahim Ismail, ni orang lama, nama pendek-pendek. Pengarah Sekretariat Belia Sejahtera, juga pengarah Kejohanan Kedah E-Sport Challenge 2.0. Wakil kepada Pengurus Besar Kedah Tourism, Saudara Muhammad Fatir Syabuddin, Wakil Pengarah MSN, rakan-rakan penaja, ahli-ahli jawatankuasa Sekretariat Belia Sejahtera, peserta Kejohanan Kedah E-Sport Challenge 2.0 2025, peringkat negeri Kedah, tuan-tuan, adik-adik, anak-anak, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah yang telah memberi begitu banyak nikmat kepada kita semua yang tidak terhitung. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikut jejak lekah baginda. Semoga apa yang akan dilaksanakan nanti mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan nilai-nilai positif, meruntuhkan nilai-nilai negatif dalam kalangan anak bangsa Malaysia yang kita cintai. Alhamdulillah, saya masuk tadi agak terkejut pasal ramai generasi yang muda-muda. Ramai yang tuan-tuan adik-adik semua ni lahir selepas tahun 2000. Sekarang ni umur 25 ke bawah. Terbabit dalam sukan e-sport. Hari ini saja saya dipahamkan 1,119 orang peserta mendaftar bagi merebut hadiah keseluruhan berjumlah RM10,000. Awak bos RM10,000 ya, YB Amri? Boleh sejuta. Tuan-tuan sekalian, next challenge, kita penaikkan lagi hadiah ni jadi RM30,000. Next. Bukan hari ini, next. Saya ucap tahniah kepada adik-adik dan anak-anak yang mendaftar untuk mengikuti e-sport challenge 2.0 pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, sukan ni tak ada zaman saya, tak ada zaman YB Radi. Tak ada, nak tekan apa pun tak tahu. Lepas suruh saya buat perasmian pagi ni, buat gimmick, main game Tekken. Saya kata apa pun tak tahu, Angry Bird boleh. Saya kata Angry Bird tak ci. Pasal menjatuhkan standard. Tuan-tuan sekalian, beginilah pesatnya perkembangan teknologi, industri berkaitan dengan internet, IoT, IT, serba-serbi yang berkaitan dengan perkembangan perhubungan, networking pada masa ini dan akan lebih canggih lagi pada masa depan. Anak-anak zaman sekarang, termasuk yang tinggal di kampung-kampung, sudah tidak kenal itu sudah tidak kenal apa itu terbih. Terbih burung, tujuh para, pelagau getah. Semua tak ada lah. Main guli, semuanya terbabit dalam industri atas talian. Kepada ibu bapa yang mengikuti
program pada pagi ini di atas talian juga. Walaupun ini bukanlah permainan pada zaman kita, marilah kita memberi dorongan dan semangat kepada anak-anak dan memandu mereka untuk memastikan bakat dan minat anak-anak kita sentiasa berada di atas landasan yang betul. Apa yang kita galakkan ini semoga akan terus berkembang, membentuk vibe positif di kalangan generasi akan datang. Kita tidak dapat menafikan bahawa permainan seperti ini, permainan apa pula, boleh mengasyikkan hingga lupa makan minum dan sebagainya. Sebab itu kalau tengok saiz orang main e-sport ni, ada oversize, ada kurang saiz. Lupa makan ataupun sambil duk main sambil makan. Jadi saya nak ambil kesempatan ini berpesan kepada adik-adik, anak-anak sekalian. Boleh main dan teruskanlah bermain, tapi jangan sampai terleka, jangan sampai tak semayang, jangan sampai kurang adab kepada ibu bapa, jangan sampai tak tolong ibu bapa jaga adik-adik buat kerja rumah. Apa perkara pun kalau terlalu asyik, kita akan rosak. Rosak kesihatan mental, fizikal, rosak perangai. Jangan sampai rosak agama. Jangan sampai rosak masa depan. Jangan lupakan urusan dunia yang lain. Lebih-lebih lagi urusan akhirat. Jadi berpada-padalah. Dalam membina jati diri belia yang baik, Profesor Abdullah Nasih Ulwan mengingatkan, seseorang itu mestilah mempunyai iman yang mantap, mempunyai hati yang ikhlas dan tidak sekali-kali berpura-pura. Dalam apa jua keadaan, ada keazaman yang kuat, tidak takut pada sebarang bentuk cabaran dan rintangan. Amalan baik yang berterusan dan akhir sekali, mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk berkorban. Saya mengharapkan apa yang dipesan pada pagi ini akan menjadi pencetus semangat buat adik-adik dan anak-anak untuk mendewasakan diri dengan baik, sempurna iman, akhlak dan amal. Negeri kita yang kita cinta ini perlukan generasi muda untuk meneruskan perjuangan kita merealisasikan gagasan besar kita The Greater Kedah pada masa depan, insya-Allah. Janganlah harapan orang tua-tua seperti Wabi Radi, saya tak tua lagi, dihampakan. Janganlah juga menghampakan harapan orang tua-tua kita di rumah dan di kampung. Tuan-tuan sekalian, kejohanan pagi ini untuk bertujuan meraihkan golongan belia, turut untuk mengenal pasti pelapis-pelapis atlet muda dalam sukan e-sport untuk digilap mewakili negeri Kedah dalam peringkat sukan yang lebih tinggi. Seiring dengan perkembangan ini, kerajaan negeri menjadikan kejohanan ini sebagai platform mempromosikan sukan elektronik e-sport sebagai aktiviti berimpak tinggi dalam kalangan belia selaras dengan dasar digital negara dan pembangunan sukan moden. Kita yakin Kedah ada ramai bakat dalam e-sport untuk diketengahkan mewakili negeri dalam SUKMA. Pada edisi SUKMA yang lepas, pasukan e-sport Kedah berjaya mendapat 1 pingat emas dalam acara e-football konsul, dan atlet ini mewakili Malaysia ke kejohanan FIFA E-World Cup 2024 FT e-football di Riyadh, Arab Saudi pada Disember 2024. Kaki pengkak tak apa, jadi tangan baik, boleh main bola. Selain itu, pelaksanaan program ini juga sempena dengan Tahun Melawat Kedah 2025, yang mana mereka yang terlibat dalam sukan ini secara langsung atau tidak langsung, termasuk dari luar negeri Kedah, akan datang ke Alostar ini bersempena kejohanan e-sport. Bagi peserta dari luar negeri Kedah, dari Johor, Kuala Lumpur, Perak, Kelantan, saya ucapkan selamat datang ke negeri Kedah. Tanah serendah sekebun bunga. Orang Kedah ni baik-baik.
Mulut je. Kasar sikit tapi hati lembut. Saya harap tuan-tuan dapat bermain dengan penuh semangat kesukanan. Tak tahulah semangat kesukanan macam mana pada pagi ini. Saling kenal mengenali. Walaupun ada di antara tuan-tuan ni yang main dalam e-sport, main dengan kawan-kawan di luar negara, tak pernah jumpa. Tapi riuh satu rumah. Saya ada anak yang juga terbabit dalam e-sport ni. Kira ada nama juga lah. Dia dengar riuh kat dalam bilik seorang-seorang dia, rupanya duk cakap seorang-seorang. Kawan dia ada di tempat lain. Hadirin hadirat sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ucap tahniah kepada barisan Rustia yang bertukus lumus menjayakan program pada pagi ini. Tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Kedah, Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Kedah, Majlis Sukan Negeri, Sekretariat Belia Sejahtera, AIX Esport dan seluruh peserta yang mendaftar pada pagi ini. Tidak dilupakan penghargaan yang besar kepada para penaja khususnya Titi Merah Sdn Bhd yang sudi bersama menjayakan program ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan kejohanan Kedah Esport Challenge 2.0 2025. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.